Sebenarnya soalan ni. Mula-mula cuba. Jadi soalan yang pertama saya nak tanya berkaitan dengan kurikulum kat sekolah Taman ni. Jadi soalan yang pertama saya tanya cikgu, bagaimana cikgu memastikan isi sekolah diterjemahkan dalam program peningkatan akademik bagi memastikan produktiviti guru di sekolah ini sentiasa berada pada tahap yang cemerlang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru pelatih yang menjalani latihan PBS selama 2 minggu di sekolah saya, SK Taman Awana. Deadline saya Awana di hatiku bermula 7 hari bulan sehingga 18 hari bulan. Okay. Tentang visi dan misi sekolah ni, seperti mana yang tertakluk dalam buku trainer sekolah dan juga buku panduan kelulusan, lebih kurang sama lah. Okay. Yang ni terlampau kompleks, jadi saya kecilkan supaya senang teori lah. Okay. Sama saja. Okay. Yang ni 2022 dan yang ni 2026, lebih kurang sama. Dan visi misi adalah sama, iaitu standard pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Nanti cikgu-cikgu semua boleh ambil, pinjam lah. Pinjam sama ada nak kopi, nak snack, nak photostat, pulang lah. Lepas tu ambil itu, ada 2 ton. Ada rok tu, ada ambil satu. 2022. Itu 2020 lah. 22, 21. 22. Sama lah. Okey. Okey, ambil satu pinjam. Okey, dan misi sekolah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi orang tak payah salib, tak apa, nanti ambil ni simpan. Kemudian motor sekolah berusaha ke mercu kecemerlangan. Dan deadline sekolah Awana dia tu. Okey. Untuk untuk program peningkatan akademik sekarang ni di bawah unit kurikulum bawah Cikgu Wan Samira. Okey, kita menekankan kepada tahap pencapaian TP ya. Ambil lah. TP ni kalau ikut pentaksiran sumatif tahap 2 ni tahun depan. Okay, yang untuk tahun ni Cikgu Najwa belum siap lagi. Pasal yang ni adalah yang untuk ni hari ni due. Hari ni due date. Jadi cikgu-cikgu boleh masuk markah untuk tahap 2 boleh masuk, dan tahap 1 untuk PP ada. Kita cari dia lambat lah. Nanti saya bagi lah. Nanti saya bagi. Okey. Untuk PBD yang Setiausaha Peperiksaan Cikgu Nurul Najwa, dia yang urus semua ni. Dan untuk PBD pentaksiran di bawah Teacher Afni. Nanti you all boleh tanya dia semua. Okey, macam soalan tadi saya menekankan TP1 tu kau tak ada TP2 pun tak ada TP3 sikit-sikit. Dan kita nak banyakkan TP4 dengan TP5 4, 5, 6. Okey. TP6 ni kalau ikut rekod tu, kalau kata satu kelas tu 30 orang, dia purata kelas tu dia dapat kita sejumlah apa? Enrollment budak dalam kelas. Belum. Okey, nanti minta kat Cikgu Safina. Ni adalah ni. Ni. Okey. Kelas kita ni paling banyak 36. Paling sikit 22. Okey ni. Lepas tu dalam setiap kelas tu kita akan pastikan TP6 tu kena ada. Untuk semua subjek. Okey. Kalau kata macam saya kata tadi, kalau kelas tu 30 orang, 5-6 orang mesti kita
nak dia ada TV6. Lepas tu TV5. Lepas tu TV4 sampai tentu. Tapi kalau ada juga TV3, kita cuba kurangkan. TV2 kita tak mau. TV1 lagi kita tak mau. Bukan kata kita tak mau tu tak boleh. Kalau budak tu tak menguasai, dia tetap TV1 juga. Lu jangan salah maksud. Guru tu dia tak boleh kata Nurin tak reti kena bubuh 4 juga. Dia tak boleh. Tapi kita akan pastikan sebelum pentadbiran 2 kali lah kan. Awal yang hujung, belum masa pentadbiran. Kalau Nurin dia tak reti baca, kita kena bagi dia reti baca lah. Okay, sebab itu di sini semua sekolah akan ada kelas pemulihan di bawah Cikgu Naim. Okey. Apabila subjek teras BM, BI, Med, Science. Subjek teras yang kita pegang BM, BI, Med, Science. Dan apabila kita dapati budak tu, contohnya Nurin, subjek guru matematik dia kata Nurin ni tak boleh langsung, lambat menguasai. Cikgu BM kata Nurin pun lambat menguasai. Nurin akan dipilih ke kelas pemulihan di bawah Cikgu Naim. Tapi Nurin bukan pergi terus ke sana. Okey, beberapa penilaian dilakukan melalui jawatankuasa. Okey, panitia bahasa Melayu di bawah Cikgu Fairuz. Panitia matematik di bawah Cikgu Nazmiah. Dia akan cadangkan kepada Cikgu Wan. Cikgu Wan akan main laporkan saya dan saya kata okey Nurin pergi kelas pemulihan. Dan dimaklumkan kepada waris. Okey. Kemudian Cikgu Naim akan buat program-program pendidikan supaya Nurin ni melepasi tahap dia. Dan Cikgu Naim dah ada dah silibus dia. Silibus pemulihan tak samalah dengan kelas-kelas perdana ni. Jadi apabila Nurin dah lepas untuk semua, Nurin akan dikembalikan ke kelas biasa. Okey. Lepas tu kualiti PDP cikgu di Awana ni, saya memberi jaminan bahawa saya memiliki guru-guru yang terbaik. Okay. Kalau dulu kita ada UPSR dipanggil guru penggubal soalan, kita dipanggil guru pemeriksa kertas soalan. Jadi kalau kata cikgu tu Fauzan pemeriksa kertas tu, makna kata Fauzan hebat lah dulu. Tapi sekarang ni dah UPSR tak ada. Jadi masih ada kualiti lagi. Contohnya Cikgu Yuzaria, dia adalah JU Sains Daerah dan dia juga darjah 6. Dia ada kualiti tu ada. Cikgu Haji Irwan pernah jadi pemeriksa matematik. Dululah waktu zaman UPSR ada. Tapi dah ni dah tak ada. Itu kualiti yang ada. Cita Savita, panel bahasa Inggeris. Jadi semua subjek di MBI, Med, Science di Awana ni ada guru yang level pakar. Dan saya nak maklum kepada guru praktik, permohonan untuk guru cemerlang. Kita dah minta cikgu-cikgu isi borang. Jadi mereka tak mau, mereka takut kan? Macam saya kata tadi, cikgu teacher Savita, cikgu Yuzaria, Cikgu Irwan, seorang lagi siapa? Tu layak untuk mengisi borang guru cemerlang untuk subjek masing-masing. Tapi dia pun tak mau. Okey. Kemudian yang nombor 2, pendekatan kepimpinan yang telah amalkan untuk memotivasi guru-guru agar kreatif, inovatif. Okey. Saya ni ambil sikap terbuka. Okey. Kalau contohnya Wafa main nak bagi tahu, kata cikgu saya nak beli untuk PDP. Saya akan tanya Wafa beberapa soalan. Contohnya dalam buku katalog
untuk membantu PDP cikgu dalam dalam kelas, supplier datang untuk promosi barang. Bila promosi barang, cikgu-cikgu ketua panitia saya akan panggil. Cikgu bahasa Inggeris, semua ketua-ketua Madinah saya akan panggil. Okey, you pilih barang apa? Cikgu sign. Yusnita pilih, dia nak beli picture gari, dia nak beli apa. Kemudian saya akan tanya juga, untuk apa beli ni? Okey bos, untuk sign tahun 5. Oh, cikgu sign, dia beli motor. Siapa ada RBT ni? Ada. Ada motor besar ni yang pakai skru apa kan. Okey, saya nak beli berapa? Untuk satu kelas bos. Satu kelas 30. Okey, beli 35. Jadi itu hak milik sekolah. Okey, saya tanya pula, Syed nak simpan tahun mana? Syed untuk darjah berapa? Cikgu Syed beritahu lah. Darjah berapa, nak simpan dalam lokal, apa semua, baru saya dulu. Kemudian mereka beli. Daripada beli tu berlakulah PDP. Kemudian ada juga pembelian tu melibatkan duit budak. Kongsi. Contohnya satu alat tu macam kereta boleh kongsi. Kan? Ada yang ni individu, tu pulang lah. Okay? Buat kereta, baru ni mereka buat track kereta di atas. Daripada sana sampai sana, kereta remote control. Macam-macam lah mereka buat. Okay? Jadi saya tak menghalang untuk cikgu-cikgu menggunakan alat bantu mengajar dalam kelas. Okey, lagi? Nombor 3. Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan pengurusan strategi kurikulum di sekolah ini. Jadi cikgu, bagaimanakah cikgu mempertimbangkan fokus antara pencemerlangan akademik dan juga pembangunan sosial melalui kurikulum di sekolah ini? Okey. Dan sekarang ni dia ada PKSK, pentadbiran sekolah khusus. Apabila pentadbiran sekolah khusus tu mengganti pencapaian akademik UPSR, kita nak budak yang masuk MRSM tu yang dinilai untuk masuk ke sekolah berasrama penuh adalah seimbang. Saya tak mau dia tu skor A tapi pokok tak ada. Dia skor A tapi dia kosong, pokok tak ada. Jadi untuk keseimbangan tu saya melalui saya buat perjumpaan waris. Sesi debat urus rusak bersama waris tahun 6, tahun 5, tahun 4. Dalam mesyuarat PIWG saya selalu tekankan, kalau kata anak berbakat, bagi tahu kat cikgu, kita ketengahkan. Kalau anak boleh main something, kita akan bantu. Pasal apa? Penyertaan ke peringkat selanjutnya di luar kawasan sekolah kena melalui sekolah. Contohnya minggu depan ada pertandingan bowling, tapi kita tak ada track bowling. Tapi kita maklum kat waris, okey, waris dia duk main bowling, dia duk bawa anak dia pergi main bowling, tolong maklum. Jadi kita akan bawa budak ke peringkat seterusnya melalui sekolah. Tapi parent jadi coach, parent yang bawa. Sukan yang ada di sekolah ni bola sepak, bola jari, bola baling, takraw, softball, pentang. Buat 6. Okay, andai kata ada lagi baru ni, bukan baru ni lah, badminton, waris bawa tapi atas nama sekolah. Bowling, pingpong. Okay. Jadi saya galakkan supaya penyertaan di peringkat pokok ni sama level dengan akademik, supaya apabila masuk submit dalam sistem pencapaian akademik naik, penglibatan pokok pun ada. Jadi saya selalu tekankan bahawa pencapaian tak semestinya menang. Ada tadi lah, ada menang, ada kalah. Tapi kemarin satu kejayaan besar bagi Awana, you all tahu kan? Takraw Johan. Tak pernah Johan dia Johan. Pencapaian yang paling besar pernah Awana dapat softball 3 tahun turut-turut Johan daerah.
Orang daerah 300 berturut-turut 2022, 2023, 2024. Orang daerah. Kemudian perkara-perkara ni semua kalau you nak tahu detail, you jumpa Cikgu Rizwan lah. Kalau ni saya lupa. Kemudian bola tempat ketiga, takraw Johan. Bola jaring hari ni lawan. First game tadi mereka rekod menang lah 5-4. Ada lagi 2 game. Okey. Berbalik kepada soalan Fauzan, kita kena seimbang lah. Kalau you terror matematik tapi you tak ada sukan, tak syok juga. Okey. Macam you all masuk maktab ni mungkin ada keseimbangan. Okey. So saya selalu tekankan kepada budak-budak, kalau budak-budak tu nampak berjaya dalam akademik, saya akan tanya dia, hang main apa? Tak main apa cikgu? Hang masuk main paling mudah pentang. Paling mudah. Pasal kalau dia nak main bola pun dia tak ada skill. Kalau dia nak main takraw pun dia tak ada skill. Pentang tak payah skill, hang baling je lah. Kena bola. Jadi apabila dia submit untuk PKSK, pentaksiran sekolah khusus nanti, dia teror akademik, ada juga pelibatan sukan pentang. Okey. Kemudian 1M, 1F di sekolah mana ni semua sukan ada. Okey. Daripada situlah kita gilak untuk mewakili sekolah. Tak dinafikan sekarang ni bola sepak ada apa? Kena rikit di luar. Kan? Kena rikit tu. Yang tu dapat membantu pasukan sekolah. Bukan kata di Awana saja. Hampir semua sekolah ada budak masuk kena rikit. Yalah kenari mana. Jadi player yang kenari tu membantu untuk tim sekolah. Juga dengan 1M, 1S tu, bila 1M, 1S bakat dikesan di situ. Okey. Contoh dia nak main takraw, tapi dia masuk kelab takraw. Kemudian bila main kelab takraw, cikgu nampak dia bagus, ada skill, diterapkan masuk kepada pasukan elit. Okey, untuk makluman semua, pasukan elit Awana bermaksud pasukan yang kita bawa keluar lawan. Dalam buku ni ada. Okey. Ni ada pasukan sekolah, pasukan permainan elit, kebitaraan sekolah. Ni bermaksud pasukan sekolah. 1M, 1F dia banyak. 1M, 1F dia ada 2, 4, 6, 8. Okey. Jadi untuk nak lawan kita masuk olahraga, bola jaring, bola baling, sepak takraw, bola sepak dan softball. Apa masuk kebitaraan? Masuk kebitaraan ni apabila kita tengok satu permainan, nampak sekolah tu. Apabila kita nampak sekolah tu, kita tahu dia tu pandai apa. Lah ni sekarang ni apabila sebut takraw, orang akan kata sekolah mana? Pasal dia berhujung dia. 2 tahun lepas bila orang sebut softball daerah Awana. Siapa guna Awana? Cikgu Azam. Bagahlah sikit. 2022 Johan, 2023, 2024. Ni sekarang ni takraw. Harap tahun depan pun takraw akan maintain lah. Kena kekal lah. Nak membina tu payah, nak meruntuh tu mudah. Nak maintain tu, bola baling nombor 3 kekal. Nak net pula nombor 2 payah. Nak jatuh nak susah berlatih je. Jatuh. Tu. Jadi saya yakin lah dengan pelibatan budak melalui 1M, 1S dapat membantu untuk dipilih ke peringkat seterusnya mewakili sekolah. Okey, yang nombor 5 tu berkaitan dengan kolaboratif. Okey, saya tak nafikan bahawa pemegang taruh tahu apa maksud pemegang taruh. Pemegang taruh bermaksud orang-orang yang boleh membantu sekolah. Contoh paling mudah lah. Okey.
Okey, saya ada beberapa pemegang taruh. Tapi yang paling rapat pemegang taruh saya adalah PIBG. Pemegang taruh saya yang kedua rapat adalah rakan-rakan waris yang korporat. Pernah saya dapat, pernah ada waris Awana ni berstatus datuk. Saya nak apa-apa semua dia bagi. Contoh tulis, boleh dipanjangkan Datuk Zuraidi. We love Awana dia bagi tu. Dia bagi duit. Cikgu Sophie dan tim buat pentang. Cikgu Zuraidi bagi. Jadi banyaklah pemegang-pemegang taruh saya yang membantu untuk menjayakan aktiviti-aktiviti sekolah, program sekolah. Antaranya tulis PIBD, Datuk Zuraidi, lepas tu kantin sekolah, lepas tu kedai buku sekolah, lepas tu kelab komputer sekolah. Semua tu orang-orang luar yang masuk tempat Awana sebagai tapak. Tapi apabila buka nak duit, buka minta bantuan sikit dapat. Contohnya kedai buku bagi ayak tu. Ayak yang aku bagi tadi. Untuk hari ramai minggu depan. Untuk budak-budak lari minum ayak tu. Itu adalah pemegang taruh. Jadi pemegang taruh ni sangat-sangatlah penting bagi satu-satu sekolah. Pasal duit yang dapat melalui kerajaan tak boleh guna untuk sesuatu yang sewenar-wenarnya. Dia kena ada SOP. Ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna. Jadi saya ada hubungan baik dengan PIBG, hubungan baik dengan komuniti, hubungan baik dengan saya kata tadi tu kantin apa-apa semua tu. Jadi apabila saya nak bantuan, insya-Allah dapat. Dan selalunya bantuan yang saya minta tu adalah yang pertama, kejohanan olahraga. Tulis olahraga, Mesyuarat Agung PIBG. Lepas tu Hari Guru, Hari Sukan Negara, Majlis Anugerah Kecemerlangan, Perkemahan Perdana. Jadi aktiviti-aktiviti yang melibatkan semua budak. Saya minta kat mereka. Sama ada mereka bagi dalam bentuk wang ringgit ataupun mereka bagi dalam bentuk macam tadi ayak kan. Itu mereka katanya, cikgu nak makan apa, cikgu nak buat apa, cikgu nak apa, cikgu nak duit ke, cikgu nak bihun ke, apa-apa. Mereka bagilah. Kalau mereka kata, cikgu saya order bihun untuk budak semua, okey. Budak yang pergi camping berapa orang? 100. Okey, 100 pack biru saya bagi untuk sarapan pagi. Macam tu lah. Okey. Kemudian nombor 7, nombor 5, nombor 6 sama lah kan? Nombor 7, cabaran utama saya yang pertama adalah tentang diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang mana saya takut saya tak boleh mencapai target. Saya ada KPI saya. Kalau dulu UPSR ada, saya pernah target sekolah saya tu mesti dapat top 10 ataupun top 5. Tapi sekarang ni tak ada UPSR. Saya target yang pertama sekurang-kurangnya dalam PBD setiap aliran tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak ada lah TP 1, tak ada lah TP 2. Macam saya kata tadi, banyak pada TP 4, 5, 6. Cabaran saya yang kedua tentang kemudahan infrastruktur. Takatlah ni apa yang you all tengok, apa yang kurang dia mana. Ada tak Amal? Tak ada. Tak tahulah kurang dia mana. Yang pertama yang saya beli sponsor, kelas tak cukup, kelas fizikal tak cukup. Sekarang ni ada 4 kelas untuk satu aliran, 6 kali 4, 24 kelas fizikal. Lepas tu enrollment bertambah setiap hari, setiap masa enrollment bertambah.
Jadi untuk nak terima lagi budak melebihi 36, 37, 38 tak boleh. Terlampau sempit, terlampau crowded, tak boleh. Itu adalah masalah. Kemudian masalah yang kedua tentang apa nama, bukan masalah lah, waris ni, waris. Waris di sini boleh dikatakan educated sikit. Okay, ambil cakna, waris ambil tahu, ambil peduli. Baguslah. Tapi bukan satu cabaran tak. Yang tu boleh selang you masuk satu kekuatan. Pasal soalan nombor 7, nombor 8 tu macam tu lah. Okay, dia ada SWOT. Apa SWOT tau SWOT? Kekuatan, kelemahan. Yang mana saya sebut tu agak you boleh letakkan kekuatan, letakkan kekuatan. Yang saya sebut tu letakkan kelemahan, letakkan kelemahan. Okey, kekuatan lagi yang saya ada ni, cikgu-cikgu saya seramai 60 orang tu, list nama guru dapat ke? Ada tak? Ada email. Siapa ketua ni? Fauzan. Okey, tadi saya print semua Fauzan Idak. Guru saya ada 60. Tolak saya lah 61. 60 tu semua ada kepakaran masing-masing. Jadi itu satu kelebihan saya lah. Cikgu Sofi dia pandai buat ni, Cikgu Naim dia boleh buat ni, Cikgu Syed dia boleh buat ni, Cikgu ni dia boleh buat macam ni, Cikgu ni dia boleh buat macam ni. Itu adalah kekuatan saya lah. Okay. Kemudian kekuatan saya lagi juga apa nama, pemegang taruh, dekat dengan hospital, dekat dengan jalan, apa tu, you nampak sendiri, itu adalah kekuatan. Okay. Kelemahan yang saya kata tadi, yang nampak tak elok, itu adalah kelemahan. Okay, kelas fizikal tak cukup. Lepas tu apa, tak ada lah. Saya seronok duduk sana ni. Kita seronok. Okay, lagi secara keseluruhan, apakah cadangan penyelesaian kreatif yang tuan laksanakan bagi memastikan setiap program dirancang mencapai KPI yang ditetapkan? Okey. Program-program yang saya rancang semua ada dalam sini. Ni, ambil. You boleh ambil, you boleh copy. Ni yang tahun lepas. Yang tahun ni saya tempel pun tak. Ada yang saya tempel, ada yang saya tak tempel. You boleh masuk dalam bilik fikir. You boleh ambil, minta. Tu, contohnya ni. Pemimpin muda, yang ni semua ni. You masuk dalam bilik fikir, you snap. Dan gambar-gambar yang ada di luar tu, di luar lobi, di luar tu. You boleh ambil snap. Ni macam ni. Ni bukan dia, yang ni duduk di dalam. Gambar ni duduk di dalam. Gambar aktiviti saya buat letak di luar tu. Saya ambil. Itu adalah aktiviti apabila saya anjurkan sesuatu memang saya nak lebih tak. Macam mana soalan tu dirancang mencapai KPI. Takkan kita buat benda tu takat batuk di tangga. Mesti kita buat best lah. Okey. Lagi apa buka YouTube, apa buka MOOC 2025, apa tengok macam mana kami buat. Apa buka YouTube, buat suruh kita buka, tengok sukan 2026 macam mana kami buat. The Grand Pancar Agama. Bom pula. Okey. So saya rasa habis lah kot no. Okey. Terima kasihlah adik-adik praktikal kerana studi bersama-sama dengan saya di Awana, dan saya menyeru agar ambillah peluang, tengoklah apa yang ada di Awana ni untuk diri sendiri. Okey, yang baik tu you all boleh ambil, yang tak baik tu simpanlah. Okey. Terima kasih ya. Okay.